fitrah dan akhlak. Begitu juga dalam kes yang kedua, iaitu etika berpakaian yang kita lihat berlaku. Sebenarnya di situ ada muslihat iblis. Isu di Balai Polis Melaka sebenarnya ia adalah kes wanita berpakaian tidak sopan yang diminta memenuhi etika sebelum membuat laporan. Bukan isu penindasan. Jadi apa yang dikenakan oleh pegawai polis tersebut sebenarnya dia bukan halangan, bukan penganiayaan. Sebaliknya ia adalah penghormatan daripada pegawai polis berkenaan terhadap ruang awam masyarakat. Bagaimana nilai-nilai awam, kaunter adalah tempat orang awam. Bagaimana situasi itu perlu dijaga. Kerana itu adalah penghormatan. Dan selain itu, dia juga sebenarnya penjagaan maruah diri si gadis tersebut. Bukan penghinaan kepada gadis tersebut. Tetapi oleh kerana kita rasa kita tidak malu lagi, mendedahkan hampir seluruh tubuh kita, hanya tinggal sedikit bahagian kemaluan sahaja yang kita tidak